So dari 3 tahun 4 bulan 2 rotan. 2 rotan. Apa? Masa kau dapat tu 3 tahun 4 bulan tu macam mana? Nak macam mana? Saya tak fikir luar lah. Dah tak nak fikir apa lah. Memang dah reda lah. Cakap ni lama ni. Mesti lama punya ni. Sebab bukti semua jumpa kan. Barang-barang semua jumpa. Member saya lah. Suka sangat bercerita. Dah tengah high. Suka sangat bercerita. Dapat pula barang, jumpa pula bukti-bukti semua jumpa. Bodoh. Memang tak ada apa lah. Okay. So sekarang ni masa yang last sebelum masuk yang lama ni, tattoo semua kau tak buat lagi? Tak buat lagi. Kira clean? Yang first saya masuk, yang bapak saya meninggal tu lah, yang 3 tahun tu lah saya start buat. Kawan saya dah balik, dia tinggalkan barang-barang dia. Kalau tak, suruh dia buat lagi lawa. Betul dah tahu bapak saya meninggal semua, saya sakit. Saya salahkan diri saya tau. Saya betul-betul macam rasa mak saya meninggal pun sebab saya, bapak saya meninggal pun sakit jantung sebab dengar saya kena kes besar. Saya salahkan diri saya lah. Tapi orang tahu, ni boleh mesti tahu. Kau bawa balik ke? Kalau saya pergi kalau lalu Roblox, confirm lah kena tahan lah. Confirm ya. Dia cakap apa kalau kau tidak asal kau bawa balik ke? Kau fighter lah. Dia cakap dah lama ni saya tengah merangkak nak hidup balik lah. Semua dia cakap tu. Ya betul lah dulu. So tattoo mana yang first kali kau buat? Ni Arrow tu. Betul. Apa? Ni semua bahasa baku lama, agama lama dulu. Apa London punya agama lama. If you want to ada masuk dia. Garut lah bang. Dan tu pun saya dah masuk air. Masuk air dah. Bapak saya meninggal apa semua kan. Saya rasa saya tak nak pun lawa pun. Saya nak sakitkan badan saya. Tangan dah tak sakit, saya buat muka pula. Masa kau buat tu macam mana kan? Kalau kita tengok kat video tattoo kan ada mesin buat semua tu kan. Ini kau buat pakai macam orang Sarawak, Sabah Sarawak buat tu. Yang manual. Stick and poke stick kan. Pakai baldi apa semua. Letak asal, kita asal weapon, kita asal tajam. Cucuk lah. Letak benang, cucuk. Benang tu kita orang ambil dari baju apa semua. Kita tarik. Kreatif juga lah ke? Memang kreatif. Siapa yang ajar kau buat benda-benda tu? Dalam faham. Dah biasa. Dah biasa. Diorang pun bertattoo lah. Diorang tattoo lawa-lawa. Ada yang buruk juga lah. Kalau ada yang pandai, okey lah. Tapi diorang akan bayar mahal lah. Bayar pakai roti. Kan dapat sistem butter kan. Dapat resi roti. Bagi 4 biji roti. Kadang nasi. Nasi esok aku bagi lah. So dia tak makan lah nasi esok tu. Tak makan lah. Sanggup. Diorang semua sanggup. Lagi-lagi pasal rokok. Rokok sanggup ke bang. Yang macam tattoo atas kepala tu macam mana pula kau buat? Ada cermin ke ada apa? Ada cermin macam side mirror. Ada kecil ke. Tapi cermin tu tak boleh bawa masuk kan? Tak boleh masuk. Tapi diorang dapat lah. Diorang dapat dari mana. Saya ambil apinya sekejap. Buat. Senggi-senggi lah. Sakit tu. Sakit ni paling sakit tak habis. Tu saya nak ingat nak cover balik dekat kedai kan. Sebab buruk sangat. Ini apa sebenarnya? Yang kalau kat tengkuk tu? Ini saya nak buat macam tu. Macam 3 segi hitam. Kau nak buat hitam terus lah. Sakit sebab sakit. Betul ni apa ada Ain Mimro Umar. Umar siapa? Umar Al-Khattab lah. Faham. Maksudnya kau punya sambil jahat tu kau boleh fikir lagi lah ke agama tu ada. Ada rasa lah. Ada rasa lah. Apa design lagi kat atas tu tadi kau tengok kat lengan tu? Lengan apa je. Tak jadi apa. Jauhi lah. Lepas tu ni God greater above and below. If you want to change you need to invite if you want to change you need to invite chaos. Ada lah bahasa-bahasa tu. Itu 999 tu polis lah. 666. Oh 666 terbalik. Setan. Dia ni devil as me. Tak suit sangat dengan time tu zaman ambil kadam lah apa kan. Ambil kadam? Kadam macam mana? Kadam lah macam pendamping. Oh, ini masa dah masuk ke sebelum? Sebelum. Oh, masa fighter lah ni. Kononnya lah. Susuk apa semua. Tapi macam mana? Siapa yang expose kan benda ni? Siapa yang macam ada member lah yang saya start belajar perubatan Islam dari diorang tu.
kau belajar perubatan Islam? Belajar Islam tu. Masa umur berapa pula? Time tu umur saya 16 ke 17. Oh. Muda lagi lah. Dekat Sungai Buloh ni je. Saya belajar perubatan Islam. Lepas tu yang lain-lain, budak-budak lain tu ada cakap, kau nak ni tak? Kau nak belajar ni pula? Belajar. Okay, belajar. Ikut lah belajar. Lepas tu saya jumpa seorang ni pula jenis yang betul-betul bagi benda-benda macam penamping lah, apalah, susuk lah. Saya time tu pun betul, time tu mak saya meninggal. Lepas tu saya dah putus tunang. Kacau ya. Sampai saya rasa nak santau dia. Ngarut-ngarut lah cakap. Time tu memang otak macam lain sikit tau. Tapi masa belajar perubatan Islam tu memang belajar perubatan Islam betul untuk berubat lah. Betul berubat. Saya boleh ruqyah orang. Ya. Ruqyah orang, boleh pagar rumah orang. Itu memang sayang. Tapi masa kau duk belajar perubatan Islam tu tak adalah buat jual-jual barang-barang ni semua, tak ada? Tak ada lah. Ada lah sikit-sikit tapi sambil kau buat. Sambil tu kan. Faham? Dia macam kat tengah pagar lah sekarang ni. Tak, saya berhenti kejap. Saya jual start 15. Lepas tu 16, 17 saya time tu nak bergaduh patutnya. Member saya tolong. Ni ada gangster apa tak datang ni, kanda apa tak datang. Saya cakap aku kerja ni. Time tu saya part time, saya tolong bapak saya. Saya suruh member saya pergi tengok. Lumayan dia apa tah. Ada besar-besar tahu orang. Lepas tu borak. Time tu saya ikut kuda merah ni Tomoy. Kuda merah Tomoy kan. Lepas tu dia ajak beraya. Dah borak elok kan. Dia ajak pergi beraya rumah orang. Pergi berubat, pergi raya, tutup dah. Lepas tu ada gelangan silat pula. Time tu lah belajar. Dia orang tarik dari situ macam tumbuk tak kena lah apalah. Tumbuk tak kena? Yang tu saya tak pasti. Sebab bila betul-betul marah baru tak tahu lah bang. Bila bermarah dia on lah. Marah mesti tak lepas. Nak tumbuk botol tak lepas. Tak tahu lah. Setengah orang boleh jadi ke. Macam saya try macam diorang letak botol kat bawah. Try sepak. Saya try laju saya lari. Saya nak sepak, berpusing. Terbalik. Dia tak boleh pergi. Dia tak nak kena. Berpusing. Saya cakap betul ke ni lah. Tapi takkanlah saya nak tipu itu lah. Kau dah try betul-betul kan? Lepas tu dia ajar perubatan Islam, pergi ruqyah orang, pergi macam buang saka orang nak meninggal semua. Kau dapat tengok semua tu dapat. Alhamdulillah saya belajar. Dapat itu. Lepas tu tiba ada pula yang lain pula nak mengajar masuk benda-benda ni. Yang lain lah, tu lah masalah. Saya rasa macam tak cukup kan. Macam tak cukup lah. Salah Tok Guru lah tu. Guru lah. Bawa pergi macam-macam, ambil mengarut lah, susuk apa semua. So kau ambil je lah. Apa orang tu suruh ambil, kau ambil je? Nak lah, ambil lah. Try ambil lah. Sampai mimpi je kadang. Saya kalau tidur, kalau saya tak tutup, macam ada satu ayat ni, sekali tutup, confirm bersilapnya tidur. Kau tutup tau. Saya bangun tengok barang-barang habis semua sepah lah. Kau tak sedar pun. Saya tak percaya. Ya ni. Tak tutup bersilat. Saya try lah. Betul-betul bang. Bersilat tiba-tiba habis semua barang-barang jatuh. Mengarut lah. Itu bukan dia. Ni baik kau pakai ayat-ayat dalam Quran. Kau ingat kau tahu maksud dia pun kau dah boleh guna dah kan. So dia masa time yang amalan-amalan tak betul tu, dia ada doa pembuka dengan doa penutup lah. Dia ada buka, dia tutup lah. Saya tak tutup lah. So itu maksudnya guna untuk perang lah. Perang lah. Untuk gaduh lah. Betul-betul perang lah. Time tu zaman mak mula lagi kan. Sekarang dah 28 lah. Tapi memang function lah benda tu. Maksudnya jadi lah. Bila kita nak share kan, orang bantai kita tak rasa. Saya banyak kali kena bantai ramai 20 orang. Tiba kau seorang? Betul bang, betul. Saya kena. Sampai belakang. Dah sampai, confirm ramai-ramai sampai. Lepas tu nasib baik ada kali kedua tu saya dah belajar. Saya belajar, saya baca, saya tahan. Diorang bantai saya dari bawah semua. Betul kau baca? Tak ada rasa sangat. Ya kan? Lepas tu kau bangun, kau tiba semua orang pula? Bangun tak ada kan. Dah member saya seorang je. Member semua lari.
Padahal ada sekali dekat Sunway tu member saya kena pukul pun saya tolong juga. Saya yang kena. Marut lah bang. Ya. Yang apa susuk-susuk yang kau pakai tu jenis macam mana? Kalau abang tahulah, susuk kan dia buat macam jarum, tanam lah. Ni susuk air, susuk macam buat besi. Buat besi tu kan dia macam mercury yang color silver kan. Dia orang ambil masuk dalam ni, baca apa-apa kan, pakai sirih lah apa, masuk. Lepas tu ada ayat Jawa dia, saya tak ingat lah. Maksudnya ada mantra dia lah. Mantra dia. Ya lah. Apa ayat dia? Kau jangan baca kat sini. Ada ayat Jawa punya ayat. Kau bersilat kat sini kan. Kadang-kadang diorang jahat. Kawan-kawan saya jahat. Kalau kat kedai makan, baca ayat Jawa kat telinga saya, bersilat bang. Ya lah. On the spot je. On the spot. Nasib baik aku kedai makan tu, nasib baik dah nak tutup. Harut lah. Tentu yang mengarut lah. So maksudnya ada, bukan kau seorang lah, ada lah ramai yang geng-geng macam ni. Ada. Faham. Tapi tu lah nak buang. Benda tu ada lagi? Rezeki dia ada lagi. Semua ada lagi. Semua ada lagi? Kandam semua ada. Hantu raya pun ambil. Macam hantu raya? Hantu raya ambil untuk apa? Entah untuk macam orang tak tahu lah. Time tu banyak saya ambil untuk perang, tapi yang tu dia akan bagi macam orang senang dengan kita lah, apalah. Saya tak tahu, saya ambil time tu pun tengah depress kan. Yelah. Ambil macam-macam ambil lah. So dia bercampur-campur lah. Sampai kadang-kadang saya macam marah, saya tak tahu apa yang saya nak share. Apa ni lah. Tapi sedar. Masa kalau naik tu tak sedar. Time awal tak sedar. Lepas tu bila tak sedar, saya tak tahulah apa benda ni. Apa benda pula ni kan. Saya dah sedar tu baru saya aku naik apa tadi, apa aku naik dia. Dia macam tu. Pada habis tu baru nak fikir kan. Tapi rezeki bang lambat bang. Rezeki memang nak sampai, lepas tu tak dapat. Banyak kali macam tu. Maksudnya rezeki tu, nak dapatkan murah rezeki tu susah. Ada rezeki nak masuk je. Nak masuk dia mesti ada benda jadi. Contoh buat tambah sikit air kawan kita ni. Contoh macam nak dapat ni ada ni mineral water ni. Macam nak dapat duit daripada buat apa lah. Kalau dapat mak saya dapat duit saham apa saham scam lah tu rasa. Letak 2,000 dapat 4,000, masuk 4,000 dapat 8,000. Nak bagi penyudah dia? Penyudah tak dapat lah. Janji lah, saya dah semangat lah dapat kan. Banyak je rezeki. Kadang rezeki macam dapat naik gaji ke apa kan. Susah nak dapat. Kalau dapat job yang betul-betul job yang dapat duit banyak pun susah kan. So sampai sekarang ni Putra rasa Putra dah bebas. Maksudnya last day lah. Kalau kita nak cerita sikit lah, macam dalam penjara punya style kan. Tak payah sebut penjara mana kan. Tak payah sebut nama. Tapi nak tahu jugalah situasi dalam penjara tu. Dengar cerita macam kelakar, macam cerita best kan? Kelakar ada. Kelakar pun ada. Kelakar mostly kelakar. Mostly kelakar sebab pasal kepala ikan tak ada gaduh. Confirm gaduh punya. Kepala ikan? Kepala ikan tak ada. Macam yang ration nasi yang hantar, yang buat kerja semua bantuan juga. Lepas tu bila diorang hantar, dalam bilik ada ketua bilik. Lepas tu ada orang kerja yang bagi nasi juga. Diorang bagi nasi, tiba-tiba yang ni tak ada. Ayam dah koyak dah. Yang ni ayam koyak lah. Ayam dah kena koyak lah. Padahal saya tanya orang kerja cakap mana ada kita orang buat apa-apa. Maknanya orang dalam bilik tu lah. Kepala ikan tak ada gaduh. Kepala ikan tapi mostly gaduh kat dalam memang pasal tu lah. Pasal makan lah. Makan tak boleh buat hal lah. So kalau kepala ikan tak ada tu, maksudnya dah ada deal sebelum tu yang dia dapat 3 kepala ke? Tak. Dia akan tengok dapat kepala ikan. Kepala ikan pun dalam makan. Nasi pun 3 suap pun habis lah. Memang tak cukup lah dengan kuah bateri je. Kuah bateri? Tak ada lah. I mean like tak ada rasa lah kan. Teh tak ada rasa apa. Baik saya duduk bilik singan, saya kantor tatu ke apa, bilik singan makanan sedap lah. Sebab sana ada yang jenis kekek besar bunuh-bunuh semua kan. Ada orang dapat rasa bubur kacang.
Ikan keli pun ada. Ikan keli pun ada. Ikan keli, ikan mes. Tu paling tunggu. Tapi orang kerja tamak. Orang banduan yang buat kerja ni tamak. Kenapa? Diorang akan koyak bagi betul-betul sikit bagi kita orang. Diorang pun ambil lah. Diorang yang ambil sebenarnya. Diorang ambil sebenarnya. Padahal patutnya warden kena pantau lah. Kena pantau lah. Tapi tak ada orang pantau. Nasi kadang-kadang banyak, kadang sikit. Kalau nak nasi lebih, jual lah apa-apa. Kalau ada bawa baju boxer. Dan kalau kat dalam paling mahal baju putih dengan boxer petak-petak. Biasa boxer petak-petak kira legend lah. Memang kayangan lah. Memang boleh beli dadah pun boleh beli lah. Boxer petak-petak. Memang cari boxer petak-petak baju putih. Memang cari. Dengan slipper. Slipper gel lah. Slipper gel dia ada macam slipper plastik lah, macam tu lah. Itu ada guna untuk benda-benda lain lah tu. Untuk pakai lah. Untuk pakai je lah. Okay. Saya nasib baik ada kenal-kenal kat dalam. Dia nak balik, bagi aku slipper. Bagi lah slipper. Kau ada pengalaman macam duduk dalam satu sel yang memang asyik bergaduh je ke, ataupun masalah ke? Ada je. Ada je jenis yang tak boleh. Dia masuk sel, kita kena dengar ketua bilik punya ni. Berapa orang satu sel? Dia ada yang satu sel lebih daripada satu orang, ada yang 11 orang. Dia ada blok yang satu sel besar, ada sel yang kecil. Macam yang saya dapat sel besar lagi pening nak layan. Yelah, berapa orang sel besar tu? Boleh masuk 110, 120. Boleh masuk 100. Berapa? 100 lebih dalam tu? 100 lebih. Apa ni? Masuk mix? Memang besar sangat. Memang capui tu banyak gila. Capui tu apa? Capui tu katil. Katil. Banyak bahasa-bahasa yang kena belajar. Capui tu katil. Katil banyak gila. Dapat deka banyak. Tapi tak cukup juga. Diorang tidur atas lantai. Tengah-tengah. Nasib baik saya jumpa ada juga kawan saya kes bunuh kat dalam. Dia tolong lah. Ada. Nasib baik orang kampung. Jangan cakap orang kampung. Orang kampung jadi orang kerja. Orang kampung belanja lah. Orang kampung. Tiba-tiba kat luar kau tak nak tegur, kat dalam kau tak nak tegur kan. Tu biasa lah. So kes yang kalau kau paling tak selesa duduk dalam sel yang berapa orang yang pernah selalu apa benda yang selalu bergaduh ke apa hal ke? Sel kecil macam sel kecil okey, tak kecoh sangat. Dia kalau sel dengan yang lain-lain bangsa ataupun Bangla ke apa, patutnya diorang sel lain patutnya. Ada blok lain. Tu diorang sekali kan pula, tu jadi kacau tu. Tapi sel besar best jugalah kan. Banyak tempat kita boleh pergi sana, kita borak sana, borak sana. Sel kecil ni yang paling tak best duduk bilik singan lah. Seorang-seorang. Memang boleh masuk dalam 5 orang, 6 orang. Memang kecil gila, kecil macam ni kecil. Memang kecil sangat. Tak boleh pakai baju, tak boleh pakai apa-apa, pakai boxer je. Pakai seluar pendek je. Tapi itu paling menyampah sekali. Apa pun susah dapat. Tak ada apa lah, memang duduk asingan. Berapa lama kena duduk asingan tu? 14 hari. Kalau dapat ada tingkap, ada lubang apa semua? Tak ada gelap lubang. Lampu lah. Ada lampu dari luar je lah. Memang kecil gila dengan tidur atas simen tu. Lama bang. Itu kalau betul-betul kantoi tu tak dapat. Satu hari berapa kali makan? Satu kali. Satu hari. Pagi dia akan bagi air. Pagi dia bagi air. Tengah hari bagi nasi. Dengan petang bagi nasi. Lepas tu dalam petang tu dia akan bagi roti untuk esok. Roti untuk esok dia akan bagi. Patutnya bagilah esok pagi kan. Kalau bagi petang tu memang habis lah cerita dia. Memang tak makan lah besok. Petang tu juga dia bagi. Bagi petang memang rata lah. Nak simpan, nak tengok kan. Memang tak dapat lah cerita dia. Dah makan pagi, bagilah pagi kan. Bagi petang settle lah. Sebab pagi dia akan bagi air dia untuk kita makan roti tu lah. Roti tu simpan. Kenapa dia tak bagi pagi dengan air tu? Itu masalahnya. Itulah saya tak tahu. Bagi petang.
nak tengok geram pula. Barang-barang sedap pula. Barang sedap pula Sedap roti kan. Roti kadang-kadang diorang roti slice kan. Macam roti slice. Tapi roti slice diorang besar-besar. Dapat kita orang akan rotate. Siapa dapat kepala roti. Kepala roti tu yang kulit yang atas bawah tu. Besar gila lah. Rotate lah. Kau hari ni kau. Hari ni kau. Yang kerja banduan yang kerja juga untuk jadi pekerja tu, dia rotate tugas tu. Macam kau pun kena buat juga kerja-kerja. Tak. Diorang je akan buat. Yang warden nak tengok. Warden akan ada seorang in charge banduan ni akan tengok siapa yang boleh harap. Dia akan tengok budak-budak baru ke apa, dia akan ambil. Yang kes-kes kecil first time yang tak tahu nak buat nerd deal. Budak-budak nerd. Budak-budak yang tak pandai buat deal. Orang ni pandai buat deal. Nasi lebih. Bagi baju. Bagi abu. Dia macam tu lah. So yang ni memang budak-budak kosong budak-budak baru. Tapi sama je kalau jenis yang kepala diorang tu jenis yang betul-betul orang lama, memang dia akan ambil kaum dia lah. Memang korum dia lah. Memang tu memang tak dapat nak khawatir apa pun tak dapat Ngadu apa pun tak boleh. Tak jalan lah. Tak jalan lah cerita dia. Ngadu je lah. Ngadu je. Kau pernah gaduh dalam penjara tu? Banyak kali gaduh lah. Serius lah? Ya. Bertumbuk semua? Masuk lah bilik singan. Bilik singan bang, kalau nak masuk, kalau jenis cikgu yang tak ngam, guling bang. Guling dulu. Pening tu bang. Guling kat mana? Guling dekat kawasan nak masuk penjara tu. Kadang dekat rumput. Kena guling. Lompat bintang. Lepas tu guling. Ya Allah. Guling tu lah. Guling ke depan. Tak, guling macam ni. Guling macam ni. Lepas tu memang pening gila lah. Sampai buat muntah pun kena kat. Faham? Sakit gila siut naik tu. Gaduh dah sakit dah. Kena lagi. Gaduh selalu gaduh. Kau menang lah selalu gaduh dalam tu? Ada sekali kalah sekali je kau kalah? Ada. Tak ada lah. Jadi tengok diorang macam kau ajar. Macam diorang ni macam ada tempat geng-geng ni kan. Diorang ada barang-barang diorang apa kan. Kau tiba-tiba langgar, kau tak ada. Dia ada rule dalam setiap bilik tu, ada ketua akan letak rule. Kau tak boleh macam ni, kau tak boleh macam ni. Masuk dalam sel kau kena basuh kaki apa semua. Ini kau datang, kau nak buat gangster kau. Kau tunggu sekejap lah. Mendapat kau. Memang tak kira size lah? Tak sayang. Mengaku kau declare tak kira. Kau declare, kau bawa abuk ke tak bawa? Kalau tak bawa abuk, diorang akan pump keluar. Masuk ni pipe air dalam masuk dalam, bagi keluar betul-betul. Betul lah? Tu kalau tak declare? Kalau tak declare. Kena declare kalau tak. Gila sumbat pipe dalam tu lah. Sumbat pipe dalam. Habis cikgu-cikgu semua tak perasan time tu? Cikgu takkan ambil tahu. Yang buat kerja ni pun semua pun bantuan juga. Cikgu duduk lepak je. Memang duduk tengok TV je. Dia memang tak buat apa. Lain kan UKP unit apa saya tak ingat kita unit kaki pukul. Itu yang tu memang keras lah. Tak boleh nak borak lah kalau dah sampai. Selalunya sampai tu bila ada report lah. Ada report. Kadang-kadang dah sampai kak. Tapi tu lah, nak kena standby kak. Apa-apa nak kena standby weapon kak. Patah ke apa-apa besi. Ya. Kau tak pernah kena ke yang weapon dalam tu? Weapon tak. Saya pernah kena dekat sini. Kena tak tahu diorang bantai guna apa lah. Luka kat sini itu. Kepala. Apa nama, bila kau kena yang 3 tahun lebih tu dengan 2 sebatan, sebat tu dia sebat sekali, lepas tu dia bagi tarikh lain, sebat nombor 2. Sekali jalan. Sekali jalan 2? Sekali jalan. Yang first sekali jalan, yang 1 sebat. Lepas tu 2 sebat, 3 sebat. Yang 20 sebat saya tak tahu. Kalau dia macam, kalau yang banyak-banyak ni, dia orang akan ni lah. Macam nurse akan datang tengok, cukup tak? Okey tak? Boleh teruskan tak? Kalau boleh teruskan, dia akan teruskan lah. Kalau tak,
Kalau tak kena hold je baring menerap sakit tak. Yang kau kena sebab tu yang betul-betul yang duduk macam tu lah. Yang macam tu. Pakai seluar tu kat dalam tu. Tapi kawasan belakang memang dia kena buka kan. Belakang rotan 1 zas. Ya Allah. Lepas tu dia bagi masa sikit lah. Nurse tu akan check okey lah. Okey, jalan lagi. Rotan 2. Pam. Dah settle. Sakit ke abang. Berapa lama kau tak boleh duduk lepas rotan tu? Saya 2 rotan je, tak ada teruk sangat. Tapi 2-3 hari kat saya baring menyerap. Dia nanti masuk klinik, dia akan letak ubat. So nanti saya akan baring dulu menyerap semua. Dia ada kesan lagi, kesan hitam-hitam. Ya. Ada lah. Tapi tu abang, banyak kali dah saya tak faham orang yang suka sangat duduk dalam jail ni. Memanglah saya rasa duduk dalam jail ni tak fikir benda luar. Masalah benda luar kau takkan fikir. Faham kan? Itu je yang bagi saya rasa macam okey lah. Mungkin bagi dia orang, dia nak, sebab dia banyak sangat noise kat luar. Dia kalau dia kat luar masalah, dia ni cari aku pun buat pasal semua. Tak apa lah, aku masuk dalam ni, kes aku kat dalam je. Macam tu lah mungkin kan. Diorang kata aku nak relax sekarang. Nak relax pun kau duduk anjing, kau nak makan apa? Nasib baik itu pun ada gak member ajak lori jongkong mal. Nasib baik saya tak pergi. Apa tu jongkong mas? Diorang tak tahu macam Scam tak? Macam mana tak tahu macam mana diorang boleh samun lori tu yang pergi sana, pergi ambil barang-barang emas apa semua, bawa balik kan. Diorang sebab yang seorang tu kerja dengan dia. Tapi saya tak pergi lah. Engkau sekarang pun dia orang ada lagi duk cari ajak benda-benda. Tapi diorang memang persahabatan, kalau penyamun ni memang diorang ni lah. Memang bagus lah persahabatan diorang. Tapi bad influence diorang pun bagus juga. Alamak kau kata ni, dia bambah lah, marah. Maksudnya kalau apa-apa jadi kau pada tanggung lah. Kadang-kadang itu yang ada sebelum ni. Diorang ambil dari macam diorang tengok dulu. Macam diorang kaji macam seorang pergi jaga air, tengok kat dekat bank ke apa-apa ke kan, tengok ada kedai emas ke, bila time yang boleh ambil apa semua. Macam biasa saya dapat itu lah apa, yang orang yang pergi back in duit kan, bawa bag kan. Takkan lah bawa bag tu buat apa. Datang samun gerak lah. Tapi kau nak buat kerja-kerja tu, barang mesti penuh lah. Tak boleh kosong lah. Kepala tak boleh kosong. Kepala kau tak kalau kosong, takut lah. tu 3 kali kat fikir. Pernah kosong macam tu? Pernah. Tak pernah agak kan. Kuat makan apa tu, apa tu nama, Helmet 5. Kau berani macam tu. Saya bawa motor, tak sedar, tahu tu dekat dalam bakul banyak gila beg. Saya cakap bapak ini kena saja. Banyak beg apa? Beg orang lah saya ragut. Ya? Apa? Seorang-seorang saya dia tak sedar pun. Dia macam hayat-hayat lah. Dia bila bangun tak ingat. Bahaya. Bangun tak bahaya. Memang bahaya. Betul kau pergi pulang kan lah? Memang tak lah pulang kan, rezeki. Ya rezeki pula kau kira pulang nak cari mana ni kan. Jadi kau ada kongsi ke cerita kejayaan tu dekat kawan-kawan kau yang sama-sama penyamun tu? Tak sangat. Tak ada. Dia dah banyak lah tangkap. Banyak yang ke dalam lah. Bagus lah. So sekarang ni kau punya cerita tu dah habis, dah tutup cerita, kau pun dah dapat keluar. Apa momen ketika last day? Kau kan tengok movie kan, selalu kan orang buat garis-garis 5, garis-garis 5 kan. Macam mana saya tak buat? Saya tak buat. Saya dah tahu tarikh saya ni kan. Macam mana kau tahu tarikh? Kau check lah selalu? Tak, dia orang akan sebut nombor body. Nombor body saya 119-22-0418 2019. Kajang. Nanti dia akan panggil yang last kali 0418 esok mahkamah. Mahkamah esok balik. Tapi kalau Kajang dia memang dalam kad bilik tu, dia memang dah tunjuk bila kau boleh balik. Tarikh. Macam member saya kena 20 tahun 20 sebat. 10 tahun 15 tahun 20 sebat.
Kesian shoot dia baru balik itu. Dah settle lah. Dah ada anak. Time tu dia baru seminggu kahwin. Dia nak berhenti, tapi biasa dia orang takkan bagi dia berhenti. Mesti settingnya. Tentu. Kau tak bagi berhenti, maksud kena masuk balik ni? Tak, kau nak berhenti. Kau sedap, kau jalan laju apa semua, kau tolong. Lepas tu tiba-tiba kau nak berhenti. Jahat macam tu kan. Kau fikir. Tapi dia memang individu tu nak berhenti. Dia memang nak kahwin lah. Dah stop apa semua kan. Tapi still kan nak buat. Okay, so jadi cerita dia, berapa tahun dah kau dah keluar daripada yang last tu? Keluar daripada sel? Last 2000. Sebenarnya hari tu saya putus cinta 2022 2023 saya putus cinta. Saya start balik meragut. Masa tu lepas pada dah 3 tahun lebih tu? 3 tahun lebih, setahun lebih, 6 bulan. Semua dah settle lah. Dah settle lah. Lepas tu saya bodoh putus cinta pula. Kau bercinta dengan siapa pula? Dan tu ada perempuan tu baik lah. Susah nak jumpa perempuan yang tu. Ni aku tengok dekat TikTok kau tu. Kau yang macam, dia ni macam lepas putus cinta je kan. Ayat romantik kan. Macam kita, macam perempuan pakai tudung, malam pergi track, rasa biasa lah benda tu kan. Macam lelaki tak puasa pun kan kita nampak kan. Bagi dia tak biasa, dia tak tahu. You tahu tak, dia orang ni kan pakai tudung tapi pergi kelab malam, pergi kelab lah apa lah. Dia memang perempuan baik sangat lah. Tapi saya time tu lambat nak berubah kan. Tengah nak berubah tapi biasa. Bila tahun lepas ke? Saya 2000 apa? Saya kenal dia, saya bebas 2021, 22, saya break 2024. 2 tahun ke? 2 tahun. Tapi koyak lah. dia tak minat sebab muka saya macam ni. Dia pun dari orang yang baik kan. Tak apa lah. Tak. Tapi bagus dia. Ada sekali lagi saya kena, berapa bulan dia tunggu. 3 bulan, 4 bulan saya kena kadang. Orang ni kadang tu lah, pelik lah. Okay, masa dia first jumpa kau kan, macam mana dia boleh jumpa Putra? Biasa dekat TikTok, online lah? IG lah. Dia suka. Dia bagi ikan paus lah? Ikan paus. Ini part boleh datang jumpa lah. Datang jumpa. Datang jumpa nanti saya duduk Subang. Datang KL jumpa dia. Dia pula duduk area rumah mak saya. Itu yang duduk terus rumah mak saya, mak kandung saya. Tapi dia memang perempuan bagus lah. Jarang mana nak jumpa perempuan macam tu. Tak keluar malam, pukul 10 kena balik. Itu yang broken teruk. Teruk lah sampai hari ni tak boleh ni move on. Boleh lagi lah. Boleh lah. Tak boleh buat apa lah. Tapi time tu saya start balik. Seorang-seorang saya pergi menyambut. Bawa barang-barang apa-apa, senjata apa-apa, pergi menyambut lah. Tengah malam bawa motor dekat KCC pun kan. Jalan, ada satu jalan tu kan. Jalan tu bahaya. Jalan tu nak ke LRT. Jalan tu gelap. Tak bagi memang silap lah. Memang bantai tu. Awal time tu teruk lah. So itu kira last lah yang jalan yang kau buat tu lah. Saya buat lah. Apa yang buat kau sedar kau nak stop daripada buat yang last tu? Ada tragedi ke? Saya rasa, tak tahu lah, rasa macam orang kifarah lah. Macam orang-orang yang doa ni kan. Hidup saya jadi macam lagi, memang duit banyak tentu. Tapi cepat habis. Satu lagi, rezeki masih susah. Ada je masalah datang. Lepas tu saya rasa macam, dah cukup lah kan. Bila macam ni kan. Tengok kawan-kawan pun dekat alam lagi. Lepas tu tak keluar berapa tahun kan. Anak bini apa semua. Saya fikir family. Sekarang pun saya jumpa family saya balik kan. Fikir kat adik saya degree kan. Adik perempuan saya degree semua belajar. Fikir kat diorang kan. Kalau tak, saya je lah support sekarang. Abang saya dah kahwin. Saya anak sulung, anak kedua. Saya nak tak nak kena kat kan. Sekarang mesti fikir. Cukup lah kan. 26 ni nak menyambung lagi. Tapi sekarang tak boleh lah. CCTV banyak gila. Hari tu member lah. Bukan hari tu lah. 2024. Apa tu? Dia nak duit. Saya tak buat seorang-seorang. Dia nak duit. Okay, jom ikut aku. Visor tutup. Sekat CCTV nampak sangat muka dia.
Aduh, cakap betul lagi. Dia kata ada polis cari aku ni kat rumah aku ni. Belah lah, ya Allah, tak belah. Kena angkut datang rumah saya lah. Datang dekat tempat kerja. Tentu saya kerja kat Jibenko dekat Bangsa. Datang ke bantai tu. Lepas tu yang sebab tentu saya ada pakai ada abang ni lah. Dia pakai lawyer dia kan. Bagi menang. Sebab apa? Sebab statement semua ke arah dia. Macam dia mastermind. Motor dia, motor apa tu dia yang tolong bakar barang-barang tu apa semua. Saya tak kenal apa lah. Selamat lah lepas lah. Tulas lah. Tulas. Betul-betul nekat tak nak buat lagi dah. Tak nak abang. Tak nak abang. Kan? Hidup tak tenang. Hidup betul-betul tak tenang. Mungkin boleh cerita part yang paling tragis lah. Di mana mungkin kan Putra dah kena macam-macam. Tapi ada yang part dah kena sebat dah. Balik tak serik lagi. Buat lagi kan. So sampai satu part tu kira baru juga accident. Mungkin boleh cerita part tu accident yang Putra rasa ini Allah nak bagi last peluang ni. Betul. Sebab saya still macam lambat lagi nak berubah. Padahal dah banyak hint dah. Tak juga berubah. Time tu saya rancak sangat. Saya dah start rancak kan. Rancak macam nak buat kerja balik kan. Semua. Lepas tu malam seminggu sebelum raya, saya tak tahu lah. Saya rancak pergi saya tak buat apa. Saya tolong orang hantar barang lah. Orang minta tolong hantar barang, saya hantar lagi barang. Tolong lah. Ada sikit kan. Hantar. Pok kena langgar. Cina Babuk langgar memang time tu. Memang saya tengok gambar tu, memang muka saya memang dah sini dah kemek lah ni. Pendarahan kepala sampai otak sengit. Saya cakap otak saya dah memang sengit lah. Tak payah kena langgar dah sengit. Dah sengit. Pendarahan banyak gila. 50-50. Dia lah 50-50 malam tu. Core family semua tak nak. Tu ada abang-abang pang datang cakap kan, buat je lah, cabut. Tapi time cabut tu sakit abang. Cabut apa ni? Cabut tempurung. Saya separuh cabut. Ni baru pasang balik. Dia buka. Saya fikir benda kan pening. Tak boleh berfikir. Tak boleh fikir banyak sangat. Akan pening gila. Saya lepas tu rasa itu lah. Kalau benda ni kau tak berubah ke kan. Tak tahu lah kan. Ini besar ni. So ni Putra rasa ini memang hint terakhir ataupun betul kan, ujian terakhir yang Allah bagi berat lah. Takkan kali kedua kena accident selamat tinggal lah. Saya dah rasa malam tu saya rasa raya dekat alam sebelah lah, kan. Tapi alhamdulillah. Masa kena tu kau sedar tak? Tak sedar langsung. Lepas saya koma 3 hari. So kau sedar lah, memang kau sedar bawa motor je lah. Lepas tu tak sedar. Saya bawa motor turun bawah dekat stesen masa tu. Lepas tu tak ingat. Lepas tu saya sedar kat hospital, saya tengok orang kan. Kawan-kawan saya semua ada. Dia suruh saya bangun kan. Kau jangan tidur. Pop saya terlelap. Tapi tak rasa lah. Saya tak rasa lah. Macam saya koma 3 hari. So saya rasa macam semalam je saya tidur. Kau koma 3 hari? 3 hari koma. Masa koma tu memang tak ada setengah kan. Bila koma tu dia rasa macam dia dah awang-awangan lah, ada flashback lah, dia ingat tu lah nampak ni. Tahu, saya rasa macam saya tidur kejap ke. Rasa macam saya bangun kan. Sehari ya. Tapi tengok luka semua dah kering lah. Lepas tu dia pergi bawa pula saya pergi mandi kan. Dah sedar, tolak. Siapa yang bawa? Nurse lah. Tolak pergi mandi kan. Kena maki lah. Luka ni kau nak mandi-mandi aku cakap kan. Kepala otak kau cakap kan. Kena maki kan. Sabar abang sakit masalahnya. Besar ni luka saya ni. Tapi kepala ni saya tak tahu. Tu tengah nak fight lah ni. Fight. Dia pun ada buat report. Tengah fight. Orang yang langgar ni bukan langgar lari lah. Bukan langgar lari. Memang dia langgar, dia tahu dia langgar, dia berhenti juga. Dia mabuk. Macam Encong semua datang tu memang member saya. Dia orang tahu lah. Dia orang tengok dia ni kan. Mabuk, cinta mabuk. Perempuan mabuk. Tapi dia report, dia cakap dia langgar orang lah. Tapi itu 3 line. Dia kata sini nak kampang 2 line, nak kampang satu line ke orang Semaju. Dia nak kampang juga. Kenapa dia dari kiri, dia nak elak Alphard tu masuk kanan. Lepas tu nampak saya. Asal dia tak dekat line saya je. Faham. Lepas tu lawyer saya cakap masih menang je. Tengah fight ni.
Tunggu pakar ni, tengah kontak pakar, dapatkan report saya punya hospital semua. Saya kena buat ni, tak betul ke kan? Nak nampak banyak. Nak kena buat tak betul. Jumpa doktor itu siap wheelchair lagi. Saya tak ingat. Last dia bagi balik, saya tinggal wheelchair kat depan tu. Saya jumpa dia balik, kau dah tinggal wheelchair kat depan. Saya minta dia sign surat cok sign OKU. Dia tak nak. Dia kata tak payahlah OKU, tak payahlah. So sekarang lepas pada dah buat pemberahan dah ni semua, maksudnya sekarang tengah proses untuk healing lah kan. Healing, tapi tak ada rasa sekarang okey lah. Tak ada rasa macam memory loss ke? Ada sikit. Ada benda-benda susah gila nak ingat. Tapi tak ada benda besar-besar, benda-benda kecil-kecil macam iya ke? Aku pernah pergi sini lah. Tu ni apa benda lah. Macam tu. Dulu saya ngamuk tu. Kejam kena parang lah apa lah. Sebab depressed. Saya cakap seorang lah. Siapa? Saya lah. Cakap seorang lah apa time bapak saya sakit. Mesti orang cakap kau orang gila ke apa kan? Sampai saya kena ikat dekat hospital HKL yang hospital gila tu, tingkat 2. Saya kena ikat 2 minggu lah. Dia cakap saya tak betul. Betul, ada ustaz tu, dia tanya apa tapi saya boleh jawab apa semua. Tu okey lah. So kau rasa kau punya condition sekarang ni ada kena-mengena tak dengan benda-benda yang tak elok masih berada kat kau ke? Kau rasa pelik ke? Ada lah, ada sikit lah. Tapi sekarang dah getting better lah. Cuma saya rasa benda tu ada efek-efek sikit. Cuma saya kena apa? Kena cuci lah. Cuci satu. Lepas tu saya kena kena start solat ke apa-apa kan. Tapi nak kena buang tak? Ya. Kena buang banyak. Tak apalah, step by step kan. Banyak sangat saya ambil tu. 7 ekor. 7 ekor? 7 ekor saya ambil. Atu Raya. Apa lagi? Puteri Balkis. Apa lagi lah. Macam-macam lah. Saya ambil. Mengarut. Susuk tu saya tak tahu nak buang sana. Tak apa, aku kena kenal ustaz-ustaz yang boleh buang. Ada? Kena buang. InsyaAllah lah kan. Naik share nak kalau marah saya baran. Baran gila. Baran memang saya tumbuk dinding lah. Tak apalah, mungkin jumpa ni pun bukan kita saja-saja set kan. Mungkin Allah dah jodohkan kita untuk berjumpa. Ada sebab dia kan. Hari ni pun kau dapat jumpa someone yang special juga. Kan, rezeki walaupun dia orang tak tahu tapi kita tahu. So benda ni semua Allah dah set lah kan. So tak apalah, pelan-pelan lah. Betul. Tapi tak payahlah siapa kan. Siapa nak buat benda ni. Benda ni akan menghantui hidup sampai bila-bila. Kan. Kau akan rasa benda ni berkait. Apa jadi dia? Ini sebab mungkin aku buat benda ni sebelum ni kan. Bukan dia dapat. Kalau buat nyamun ke apa kan. Bukannya kau senang terus. Senang kaya habis. Kaya kejap lah. 1 hari 2 hari habis lah. Betul, masalah lah. Masalah lah. Tak payah kalau rasa macam benda nak buat tu tak payah lah kan. Kalau anything kan. Kalau orang nak fikir benda ni yang benda terbaik untuk diorang buat kan. Baik tak payahlah. Kau rasa macam bila kau berada dekat masalah tu kan, kau rasa kan apa punca ataupun apa kau rasa solution yang contohlah kau berada dalam keadaan yang serabut ni kan, kau rasa kau perlu apa time tu? Adakah kau perlu orang yang mendengar ataupun kau tak ada benda tu, orang nak dengar, orang tak faham, baik aku buat style aku je lah. Dulu macam tu lah. Saya macam orang tak dengar nak cerita kan. Hantar kau aku buat hal aku. Aku pergi lah buat kerja apa bodoh kan. Tapi sekarang adalah adik saya. Lepas tu ada yang boleh dengar. Kawan pun kadang susah. Kawan nak kena cari betul-betul kawan. Betul, circle betul penting. Circle betul penting. Circle adik saya tu mengarut semua. Circle je lah. So sekarang ni kau tengah menjaga circle ke ataupun kau block circle-circle yang lama-lama? Circle penyamun ada lah. Tapi saya dah block lah. Saya jauh lah. Tapi diorang memang sahabat. Memang betul-betul diorang jaga. Kau tertinggal, kau terjatuh parang, diorang patah balik ambil. Memang jaga lah. Tapi bila macam tu, yalah, takkan berubah. Circle penting. Circle betul-betul penting.
Jadi kau punya next misi lah, kalau kau boleh share apa kau punya azam, sebab kau umur dah 28 kan, kau punya sajalah nak Saya share. nak ni lah, saya nak buka kafe. Saya kan dah 10 tahun jadi barista. Saya nak buka kafe, nak jual kopi, nak jual kek kan. Lepas tu jual lah apa-apa. Saya nak buka bisnes lah. Buka bisnes lah. Kafe kena kafe yang clean lah. Tak boleh jual benda-benda mengarut lah. Sebab nak berkat tu pula. Betul tak? Betul lah. Lepas tu apa saya nak cakap tadi lah. Saya nak meniaga tu. Saya nak buat tempat recording. Saya nak buat lagu. Kau boleh tulis lagu? Saya banyak buat. Saya minat Malik. Tapi sekarang lirik kalau kita buat style Malik, orang dah tak suka lah. Orang dah tak, susah sikit orang nak terima. Orang suka music catchy kan. Macam Rudin Bihat. Tu kawan-kawan saya kak. Diorang Kau tak menyanyi? Kau buat lagu je? Saya buat je lagu tapi tak pandai nak flow dia. Nak kena ada seorang yang boleh ajar. Nanti lah saya akan set up PC, memang buat untuk recording. Saya akan buat keluar lagu apa-apa kan. Main gitar boleh, drum boleh. Kau boleh main semua tu? Ada, abang saya ada band dulu. Ada orang ajar dulu. Banyak je sisi kau yang best entertain, yang boleh menghiburkan tu. Tapi kau pergi berhiburkan cara lain. Tapi tu lah. Circle lah tu kot. Circle. Tak apalah. Silap lah. Tak apa. Tapi kalau tak buat silap, tak belajar pula. Tak belajar. Dah terhantuk baru lah. So pesanan Putra, sebab kita dah bersembang, banyak juga Putra dah share. Sekali lagi saya nak beritahu korang semua mungkin yang dengar dari tadi layarnya kan. Kita cerita ni bukan kita mengajar pula korang, ataupun korang rasa macam kita bangga pula. Putra ni bangganya cerita semua kejahatan dia ataupun ujian-ujian dia. Tidak, sebab sebenarnya bila ada orang yang berada di tempat yang betul-betul sebenar terjadi dan dia buat benda-benda macam ni, jadi benda ni real, benda ni bukan fake, bukan tipu. Jadi kita dah tahulah macam mana kita nak menjaga supaya kita tak terjebak, adakah diri kita ataupun anak-anak kita kena pantau lah, kena tengok. Itu jaga takkan ke mana benda tu buat pun. Kalau kau rasa time tu je lah senang, time tu je lah kau rasa best, tapi lepas tu kan doa orang. Satu lagi, kalau kau khianat orang buat orang, doa orang mabul satu. Lepas tu benda tu akan hantui kau. Takkan, tak payah buat lah. Tak payah buat benda tu mengarut. Benda tu akan efek, memang slowly dia akan efek hidup kau. So jadi kata-kata last lah Putra, kepada semua pendengar kita ataupun penonton kita kan, yang masih lagi aktif buat benda yang macam ni, ataupun yang aktif juga sekarang ni. Tengok kat TikTok orang duk piu-piu gila sampai meletak tu, gila siu. Mungkin aku ia efek, even mushroom pun akan efek otak kau. Otak kau akan jam. Lepas tu accident satu. Lepas tu EDM tu efek otak kan. Member saya hisap sampai kena pendarahan otak. Lepas tu bila dah operation, hilang ingatan. Hilang terus Hilang ingatan. Sebab dia mana? Lepas tu shaking teruk. Sekarang tengah viral teruk tu. Itu lah, dia pakai fentanyl tu. Viral lah. Tak payah buat benda jahat pun. Time tu je kau akan rasa sedap. Lepas tu tak tenang hidup. Sumpah cakap. Yelah, kalau kau tumbang pun kawan kau lari je. Tumbang kawan kau pun takkan nak tolong kau nya. Yelah. Tapi tu lah, janganlah, tolong janganlah. Kalau rasa nak start buat tu, tak ada benda yang yang bagus pun akan ni, benda tu akan hantui kau sampai kau besar. Yelah. Betul. Salih, jangan. Tolong lah. So Putra, insyaAllah rezeki Allah dah jumpakan kita berdua. So mungkin next di luar podcast ni nanti kita kontak-kontak. Mungkin kita boleh pergi kan. Boleh. Kita tak pandai tapi kita ada usaha. Mungkin ni Allah lorongkan kan, untuk berjumpa dengan bukan saya tapi berjumpa dengan orang yang boleh bantu. Kita pun semua yang menonton ni sama-sama, kita tak tahu siapa yang menonton. Mungkin ada orang yang soleh, orang yang solehah, yang alim. Kita doakan. Doa untuk saya juga, doa untuk Putra, doa untuk kita. Semoga kita pun
dijauhkan daripada ujian-ujian yang berat. Sebab setiap perjalanan hidup orang ni berbeza. Tapi yang paling penting saya nak minta tolong sangat kepada korang semua, jangan kecam. Jangan gatal jari tu nak komen benda-benda yang pedas-pedas, sebab kita tak berada dalam kasut orang tu. Yang penting bagusnya kita doakan supaya orang tu berubah. Sebab orang yang komen-komen kejam-kejam ni pun, diorang pun tak tahu penghabisan dia macam mana. Kan? Kita pun tak tahu penghabisan. Betul-betul. Pengakhiran tu sangat-sangat penting. Jadi Putra, terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kita kan. Lama sembang, rasa sekejap je. Rasa sekejap kan sembang kan. Tapi saya rasa berat lah. Ujian yang Putra lalui ni berat. Tak semua orang. Straight. Tapi Putra kena faham, setiap ujian yang Allah bagi ni, dia bagi sebab dia tahu Putra boleh adap. Betul. Mungkin kalau dengan saya lain. Mungkin dengan orang lain. Orang lain takkan koyak lah. Betul. Engkau boleh senyum lagi hari ni. Itu lah pasal. Walaupun sakit kan, tapi tak apa lah. Benda jadi. Tengah saya fikir Farah je. Benda, kalau benda ni jadi, tak apa lah. Farah, aku buat jahat dulu, tak apa lah. Tapi kalau kau buat lebih-lebih, kau rindah. Tapi sebenarnya orang kalau yang boleh berfikir yang dia dah buat jahat, itu pun dah kira baik. Sebab kita dah ada satu level untuk berfikir yang kita mungkin ada kesilapan. Tapi rasa lambat sangat nak berubah. Tak apa. Dah ni. Apa pula cakap berubah umur 28 lambat? Kira awal lah. Allah mungkin nak sedarkan sekarang. Kalau saya start dulu kerja apa-apa elok dah dapat jadi manager apa semua. Saya kerja barista lama 10 tahun tu. Tak apa. Adalah tu rezeki terbaik. InsyaAllah. Apa-apa kami doakan. InsyaAllah. Kan? Amin. Okey Putra, semoga mendapat kesembuhan yang baik. Semoga dapat keberkatan dengan semua benda-benda yang you buat. Dapat mempermudahkan segala urusan untuk nak buang segala benda-benda yang Putra sendiri tahu. Itu benar. Tu tak apa, tu nanti kita sembang tepi insya-Allah kan. Ada rezeki-rezeki dia insya-Allah. Baik. Yang tengah menonton dan juga mendengar, kita boleh doakan juga sahabat kita ni dan juga doakan sesama kita. Komen yang baik-baik sahaja. Sekali lagi saya nak ulangkan, ini kita tak ada membuka aib siapa-siapa, kita hanya berkongsi sahaja. So insya-Allah yang tak elok tu kita dengar sebagai satu benda yang baru, tapi yang elok tu kita ambil. Yang penting kita kena sedar dan peka kepada mak ayah, mungkin kena banyak tengok sikit anak-anak tu. Dan kalau anda sendiri yang sedang berbuat lagi dengan ujian-ujian ataupun benda-benda yang tak apa nak okey ni, dah ada cerita dia, orang dia tuan badan sendiri dah melalui keluar masuk, perit dan getirnya, jadi tak ada apa-apa faedah pun. Last kali kita juga yang tanggung, kita juga yang rasa kan. So thank you so much, dan kepada korang semua teruskan subscribe, follow, share dan juga like di Instagram, TikTok, di Spotify, di Apple Podcast. Thank you so much sekali lagi kepada Putra punya TikTok apa? Not that steady. Not that steady. Steady je lah. Kau tengok muka dia tahulah. Dia pakai cap kan. Pakai cap. So kau boleh follow, tengok dia rajin buat live juga ni. Kau nak tahu dia buat apa, cerita pasal live, kau kena masuk lah TikTok dia kan. Kau check it out dia punya TikTok. Okay, so kita jumpa insyaAllah dalam next episode I Did It My Way. Senpai.